Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua pendengar Suria. Jadi malam ini bersama dengan Irsyad di Cafe Suria. Jadi malam raya kan, kita adalah jamming malam raya bersama dengan band-band tempatan kita. Dan malam ni Irsyad tak seorang-seorang, kita bersama dengan satu band legend. 21 tahun ni dalam industri. Kita bersama dengan Brother Pesawat. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Abang JP je cakap ni. Yang lain semua sibuk makan ni. Dia orang dah setting lah, dia orang setting. Dia orang pelahap dulu, okay, saya bercakap. Baik, Alhamdulillah. Tahun ni beraya mana bang semua? Kita kampung banyak kan. Dia ni Negeri Sembilan ada. Abang Kusya. Kusya ada. Alustar. Ya ke? Alustar. Bukan KK Bukan. Kita ada ni. Saya Perak dengan Perlis. Perak dengan Perlis. Ni, Mami? Saya Kelantan. Kelantan mana bah? Jangan igat saya. Jangan igat saya. Jangan ikat. So far tak ada ahli kumpulan pesawat yang tangkap dan serahkan pada pihak berkuasa. Tak ada. Alhamdulillah. Saya macam biasalah, saya akan memeriahkan ibu kota. KL lah. Beraya di tengah jalan yang sunyi. Wah, itulah orang lain sibukkan jam kat kampung. Yes. YGP sini kan, dekat sini kan. Kampung ada tapi balik kejap. Tapi kita banyak spend masa dekat KL lah. Faham. Selangor. Selangor. Alright. Okay, so dengan pesawat ni banyaklah yang kita nak sembangkan kan. Sebab saya nampak staff-staff Suria, kru-kru brother saya pun memang excited dengan pesawat. So, cerita pasal carrier pesawat 21 tahun. 21 tahun lah. Irsyad sekarang umur apa? Irsyad masa pesawat ditubuhkan, Irsyad umur 5 tahun. Wow. Masa Irsyad 5 tahun, kita orang baru 10 tahun. Masa tu buat band Oh, baru ya? 10 tahun. 10. Itu macam tolak umur tu. Kita alhamdulillah kita dah terbang hampir 21 tahun tahun ni. So dengan perjalanan yang ada turun naik dia, kadang-kadang di sebalik awan, kadang-kadang ada nampak macam itulah pesawat, dan alhamdulillah kita masih lagi terbang di udara. Betul. Dan baru juga settle flight tour kan untuk pesawat bulan 1 belum settle lagi. Lepas raya kita akan sambung lagi. So kita dah start, kita dah pergi JB, kita nak pergi Selangor, kita nak pergi Melaka, akan naik ke utara. Kita akan pergi ke Perak, Penang, Langkawi, Kedah. Ni sebab member ramai utara. Itu yang jauh pusing dekat utara kan. Lepas tu kita ke Pantai Timur, insyaAllah. Nampaknya Pantai Timur dah boleh perform kan. So kita akan ke Pantai Timur dan kita akan ke Borneo jugalah. InsyaAllah. Itu perancangan lepas raya ni lah. Ya, lepas raya. Sebab flight mode ni, album flight mode ni baru lagi. So kita memang akan nak pendengarkan secara live dekat semua orang. Yes, macam kita buat album lama dulu. Tour satu Malaysia. Yes. Itu yang excited tu sebab lagu baru pun akan perform juga malam raya ni. Yes. Tapi itulah, sayangnya lagu baru tu dia duet. Tapi pasangan duet kita orang tak dapat datang. Ini dia beraya di tempat lain. Kita terpaksalah jalan sendiri. Okay, tapi kalau dengar version di recording, akan dengarlah suara lunak dia tu. Yes, okay. So bersembang pasal pesawat ni di hari raya lah. Apa kenangan kecil-kecil paling raya yang tak dapat dilupakan tu? Banyak. Saya kalau cerita kenangan kecil-kecil sebelum nak raya tu, dia punya excited nak pergi tarawih. Lepas tarawih main nyorok-nyorok kan, pasal tak ada hantu kan? So bulan puasa tak ada hantu, so kita beranilah main nyorok-nyorok di lapangan. Kita dekat dengan surau kan, masjid kan, akan ajak ramai main nyorok. Lepas tu main mercun lah. Itu dulu kecil-kecil. Sekarang excitednya macam mana sebagai bapak-bapak ni? Sekarang tu lah, nak main mercun pun tak ada tempat kan, nak kena cari tempat lah kan, nak main tempat yang selamat. Pasal kita tengok orang dulu, kita main mercun lagi agresif. Ada yang buluh lah, ada ni kan. Dia orang syok makan, aku nak bercerita. Tu lah tu. Passing mic. Tapi mercun yang saya paling takut sekali tu mercun ular yang warna hitam bakar. Pernah tengok? Pernah tengok dah. Itu ada band sebelum ni ada sembang mercun ular juga. Saya pun tak pernah jumpa juga ni mercun ular tu. Tapi memang ada, sekarang dah tak ada mercun ular tu. Ada, mercun ular tu bahaya. Dia warna hitam. Bila bakar dia akan naik. Okey, kenangan lah dengan ahli-ahli band pesawat pula. Kenangan raya ni. Paling zaman kecil-kecil. Masa kecil-kecil saya... Mic. Masa kecil-kecil saya suka ni lah. Pergi makan rumah orang, lepas tu tunggu dapat duit raya kan. Lepas
tu pergi 2-3 rumah lagi, dah kenyang lah, tak nak makan, tunggu kat depan je, tunggu duit raya kan. Lepas 3 rumah kita pergi nak minta duit raya kan. Dah. Ah, So, awak sekarang macam mana? Saya rasa saya sempat merasa zaman kutip duit raya dekat rumah tu. Dekat rumah. Sekarang dah QR. Zaman QR. So ziarah-menziarahi tu macam dah tak ada Tak ada kan. sayang lah. Dalam lagu Menjelang Syawal tu kita cerita zaman dulu punya raya. Oh. Kalau korang tengok lirik tu, punya seronok tu raya di kampung, nampak dekat dapur tengah kecoh nak masak, dekat depan budak-budak tengah main becun, lepas tu budak ready nak buat duit raya. Dalam lagu Menjelang Syawal kita buat tu ada kisah dia. Itu vibe 2011 macam tu. Manjun. Beraya di Perak. Penang. Saya kalau kecil-kecil tu Perlis kenangan saya lah. Saya main meriam tin. Kalau orang utara panggil apa? Meriam tin ni macam kita buat. Betul. Kami Meriam dua kata. sekapai ni. Dia Depa macam mana tu? Bubuh meriam dalam tin ke? Kabat dalam tim? Tapi kita nasihat dululah, janganlah ikut benda Jangan ni ikut. kan. Jangan ikut. Ini cerita Adik-adik apa semua, berapa jangan tahun ikut. sudah tu? Don't try this at home. dulu kami Ha. kreativiti sikit. Kita ambil pelak motor tu, kita korek buah dengan apa mancing guru happy tu, mancing tu. Kita buat lambung bos skru meletup. Melambung atas pokok nyok tu. Sungguh. Tapi nasihat jangan ikut Jangan lah. ikut. Itu zaman ayah-ayah dulu. Tapi- itu. Tapi zaman tak ada Google tu boleh pergi cari noh. Betul, kreativiti betul. Kreativiti kita dulu. Idea. Wah. Tapi itu dulu lah. Sekarang dah tak banyak dah pot nak main meriam buluh ke. Betul. Nak main Ada. kabat ke. Tapi kalau kita nak ke Kolam Kasak ada. Okey. Memang wajib. Okey. Kalau kau sak standby. Kolam Kasak. Betul. Dia buat Ada macam- pot Dah, baik. sebab saya tahu. Dia Saya macam kadang-kadang pickleball lah. raya- Ada court kat main bola. Macam pickleball lah. Apa dia? Macam pickleball, court tu lah. Tak pernah main bola. Pickleball. Ya, betul. Okey, jangan dia tiru lah. Itu moyang tin, moyang apa? Bukan moyang, apa tu? Mercun pelak tu, jangan tiru. Bahaya. Okey, itu saja kot. Ni Kusha. Okey, Kusha, kenangan sikit. Okay, macam saya lain sikit. Saya tak berani sangat nak main-main mercun ni apa semua. Kecil-kecil saya takut sikit. Jadi mana-mana yang makcik yang balik kampung beraya tu, kadang-kadang dia orang suka main. Dulu ada mercun tarik tau. So dia ikat dekat pintu. Dan kita buka, kita tak tahu benda tu ada mercun. Dan meletup. Saya takut mercun ada satu tu mercun katak. Dia melompat-lompat tau. So macam mengejar. Jadi saya banyak duduk dalam rumah. Lepas tu macam dalam rumah ni kita tak sabarlah besoknya nak raya nak pakai baju baru tu excited lah. Malam tu tidur pun macam Susun baju. kalau boleh nak sebelah katil, sebelah tilam kan. Malam tu rasa macam bila nak siang ni macam tu je lah. Anxiety pula tu. Itulah kemeriahan raya dulu dengan raya sekarang kan. Betul. Budak-budak sekarang mungkin tak sabar nak main game. Ya. Itu Pergi sepupu-sepupu rumah kan. orang nak check wifi dulu. Okey, boleh lawan main network game kan dengan saudara-saudara. So vibe dia berbeza lah. Macam dulu kita lah plan apa nak buat dengan adik-adik sepupu-sepupu. Jom pergi mandi sungai ke apa kan. Sekarang tak ada aku. Betul. Vibe dulu kalau balik bergaya dengan sepupu jiran pun kita boleh kawan. Boleh main sama-sama, main mercun kan. Berjalan ramai-ramai. Tak kenal pun semua pakat ikut rombongan. Tapi lepas tu tapi sekarang dah lain dah vibe dia. Semua dengan phone main game. So kita harapkan tradisi raya ni dikekalkan lah kan. Mungkin boleh buat app mercun buluh lah kan. Mercun buluh. Meriam buluh dalam app kan. Mungkinlah kita boleh bikin tu. Okey, jom kita sembang-sembang dah pasal kenangan raya kan. So kita nak start dulu dengan persembahan pertama dengan ahli pesawat, lagu raya pesawat lah. Alright guys, stand by untuk peminat-peminat pesawat semua. Ini dia special untuk anda, Menjelang Syawal dari Pesawat. Terdengar suara takbir, kalimat agung dilaungkan, rindu rendah di dapur, lemah rendang dihidangkan,
Kini tiba masanya bergembira di hari raya, ziarah menziarahi sengketa lalu tak usah dikenang lagi. Di Aidilfitri tak dapat ku gambarkan rasa dalam hatiku, anugerah yang gemilang Kau beri pada hamba-Mu, menyambut hari kemenangan dengan penuh rasa syukur. Hanya satu yang ku pinta, ampun dan maaf dari-Mu di kala syawal. Selamat berhari raya, hanya ampun maaf ku pinta. Selamat berhari raya, hanya ampun maaf ku pinta. Dapat ku gambarkan rasa dalam hatiku, anugerah yang gemilang Kau beri pada hamba-Mu, menyambut hari kemenangan dengan penuh rasa syukur. Hanya satu yang ku minta, ampun dan maaf dari-Mu di kala syawal. Selamat berhari raya, hanya ampun maaf ku minta. Selamat berhari raya, hanya ampun maaf ku minta. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua pendengar Suria bersama dengan Irsyad malam ni di Cafe Suria. Kita ada jamming malam raya guys. Dan malam ini kita bersama dengan Pesawat. Wah, daripada kita yang kalau tadi dah nostalgia. Gaya dulu lawan Laya. Dia dekat lah. Ini Laya dengan puasa dekat. Dengan Laya Cina dekat, tak apa. Tahun ni gaya dekat, saya confused. Okay. Alright, so bercerita tadi bang pasal single terbaru Pesawat. Yes. Ada lagu baru ni, Ada Burung lagu Besi. Burung Besi. Collaboration juga dengan Black Hanifah. Black Hanifah, ya betul. Boleh cerita sikit bang? Okay, kita album terbaru ni ada 14 lagu. So Burung Besi ni adalah single pertama daripada album ni. Dan kita sangat terharu lah apabila kita punya kerjasama nak buat dengan Black ni terjadi lah. Pasal kita dah lama plan, banyak main show sama-sama kan. Cakap Black, jom lah kita buat satu collab project. Sampai akhirnya kita berjaya. Alhamdulillah. So lagu tu memang, kalau nak cerita dia punya background dia, kisah dia pasal, saya masa tengok lagu tu saya buat, Black, lagu ni aku buat pasal kau lah. Kan, dia cakap, pasal apa? Dia macam seorang yang berjaya, seorang yang sukses, tapi ada orang macam underestimate dia ni, pandang rendah, tapi sebenarnya dia ni terbaik. So Burung Besi tu macam kita tengok, Burung Besi kalau sebenarnya metafora dia pesawat besar, berat, pesawat, tapi boleh terbang. Kan, macam ajaib kan? So itulah lagunya Burung Besi tu. Kalau korang study lirik dia akan nampak lah kenapa kita nak ceritakan. Kadang-kadang kita tengok orang ni Bob je jadi keeper kan, Bob pun boleh jadi striker apa. Macam tu lah kan. Kan, so kita tak boleh underestimate orang. Kadang-kadang Bob ni dia boleh somersault, dia boleh buat flying bicycle kick pun, tapi kita tengok Bob kau jadi keeper Bob. Macam tu kan. Itulah metafora dia lah. Kadang-kadang kita terlalu judge. Tambah-tambah sekarang pula di zaman media sosial kan. Betul. Terlalu judge seseorang itu berdasarkan penampilan luaran dia. Betul. Padahal sebenarnya dia seekor burung yang boleh terbang tinggi. Yes. Okey, bercerita pasal Burung Besi ni sempat rilis sebelum puasa gitu. Memang kita mengejar masa. Tapi plan dia sebab
lepas raya kita nak tua, kita nak ada lagu tu dah ready lah kan. Kalau kita keluar masa raya nanti lambat lagi kita nak tua. So sebab tu kita buat sebelum puasa. So orang bulan puasa ni boring-boring sambil nak buka tu sebelum ngaji kan. Sebelum ngaji boleh dah dengar lagu Burung Besi. Sebelum gaji tu kena tarik. Yelah, bulan puasa ramai yang banyak masih tak ramai. darus. Tapi ada juga masa-masa lain korang boleh isikan dengan benda lain. So dengarlah lagu-lagu pesawat. Tapi lepas tu jangan lupa tambah amalan dia kan. So kenalah ni, dia orang yang dengar ni tengah nak beraya ni. kan. So alhamdulillah lagu tu dah keluar. Yang korang pun ada enjoy. Lagu ni boleh share. Even lagu ni tak adalah di specific time. Dia akan harap ni ada evergreen lah. Kita harapkan kepada lagu Burung Besi lah. Dan dalam album Flight Mode ni pun ada 14 lagu. Ada lagi banyak single kita nak keluarkan. So antaranya kita dah keluarkan juga lagu Inggeris dengan Emmett Butterfingers. Levitation. So dia dah keluar sekali. Burung Besi, Levitation. Lepas ni ada lagi satu kolaborasi dengan Anderson Kalang, so pemain Sapir. Lagu tu lebih kepada sound Borneo. So korang kena dengarlah album Flight Mode ni. Sebab bukan setakat single tu je. Dengar album Flight Mode ni dan harap-harap album ni menjadi satu koleksi untuk korang lah. Dan boleh jadi hadiah. Raya-raya ni bawa beli CD. Bang saya ada bawa ni CD Flight Mode pesawat yang baru. Macam tu. Yes, itulah orang kata 14 lagu lepas ni menanti anda kan. Betul. Okey. Jadi tadi pun berada pesawat kita semua dah perform first lagu raya kan. Feeling perform lah lagu raya time baru keluar dengan sekarang. Macam mana? Feeling lagu raya lama. Masa perform tu macam dulu excited nak perform sekali. Masa tu orang kata tahun 2011. Ini tahun 2020 nak perform. Dia orang bagi soalan. Saya berkias. Dulu dulu muda dan masih lagi lincah. Alhamdulillah sekarang pun muda lagi dan bertambah lincah. Tapi steady kau perform tadi. So kita bezanya kita lebih faham dekat mana nak mencantikkan lagi lagu tu lah. Kalau macam dulu kita main perform je pasal kita baru buat lagu tu kan. Sekarang ni berapa tahun kemudian, 15 tahun kemudian lagu Menjelang Syawal. Lagu tu lebih matang lah, lebih seronok didengar dan mungkin lebih korang boleh kupas lagi lah isi dia. Betul. So, harap-harap macam tu lah sampai lah. Kita pun masa buat lagu tu, kita nak lagu tu ada vibe raya. Sebab sekarang kalau kita, bukan nak cakap lah tapi lagu-lagu raya dia lebih kepada lagu nak nari, bukan nak lagu raya. Lagu trending. Lagu trending je. So raya tu dah hilang. So harap-harap lagu-lagu raya yang ada vibe raya tu dikekalkan lah. Memori juga sebenarnya lagu Menjelang Syawal macam awak cerita tadi ada orang kata apa suasana kan. Sekarang dah tak ada dah suasana tu. So throwback sikit lah dengan lagu Menjelang Awal tadi kan. Alright guys. Ni abang kita pun dah settle makan. Saya belum lagi. Dia orang duk melantar ni kan. Dah licin dah. Yang ni duk senyap ni. Okay, ni kita nak perform pula. Pesawat perform untuk lagu kedua. Itulah saya baru. macam saya cakap tadi, memang harap Black ada lah. Tapi hari ni kita perform tanpa Black. So special sikit. Korang kena dengar. Yes. Alright guys, special untuk semua peminat-peminat pesawat di luar sana. Standbykan phone anda dalam flight mode. Sebab kita nak dengar ini single terbaru dari pesawat dan juga Black Hanifah, Burung Besi di Suria Muzik dan Jiwa. Sering kau curiga, kata-kataku kau tak terima, ditempa oleh ragu sang penista. Tak memandang engkau berpaling arah. Tak perlu lagi ku buktikan kata-katamu bukan ukuran melandaskan perasaan sang pendusta. Ku terima engkau berpaling arah. Mana mungkin terbang tinggi, mana mungkin sang besi membentang.
dan semalam telah ku coba terbang dalam diam, deru menjadi saksi, ku menunduk tak bermegah, engkau berpaling arah. Mana mungkin terbang tinggi, mana mungkin sang besi membelah awan di langit, memecah sinar mentari. Mana mungkin terbang tinggi, mana mungkin sang besi membelah awan di langit, mencapai sang pelangi. Bersama dengan Isyad malam ini di Jamming Malam Raya. Yang mana kita bersama dengan band-band lokal kita. Malam ni kita bersama dengan brother-brother Pesawat. Yes, okay. So, dua lagu dah perform. Lauk pun pakat habis dah. Dia kalau dia Licin. ajak pergi kenduri, ni dia. Inilah orang dia. Ni muka-muka Ini kalau orang kata makan buffet memang untung. memang untung. Kan? Okay. Sampai habis, sampai start awal pukul 6, pukul 10 tu baru nak gerak. Tarawih lepas tu lah. Sempat tak buffet bulan puasa gitu? Sebab kita macam biasa, kita setiap bulan puasa kita akan gather macam get together dengan fans sikit. Apa tu dengan kita buat charity sikit kan, buka puasa bersama-sama diorang. Itu yang mengekalkan ukhuwah kan antara pesawat, antara anggota pesawat juga dan juga peminat-minat semua kan. Okey. So nak bersembang sikit lah pasal ucapan raya dan di hari raya ni tak semua kita bergaya dengan keluarga bang kan. Betul. So jadi kalau kita nak minta ahli pesawat lah untuk bagi ucapan raya untuk keluarga yang tercinta dan mungkin juga ibu ayah mana yang masih ada dan mungkin juga kalau yang dah tiada tu. Selamat Hari Raya saya nak ucapkan kepada ibu dan bapa mak, ayah, mama, ibu mertua. Saya mohon ampun, maaf zahir dan batin anda ada terkasar bahasa atau salah silap yang pernah dilakukan. Harap maafkan segala kesalahan saya. Terima kasih. Okey, sini kalau di rumah orang panggil saya abang. Kat sini abang nak mohon ampun maaf kepada ayah dan ibu, kepada mak mentua juga dan seluruh ahli keluarga. Mana yang kenal Aman dan juga kawan-kawan, teman-teman rapat dan teman-teman jauh pun di sini saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa ataupun ada tersalah kata kan, sebab kita manusia, harap dimaafkanlah kan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, Assalamualaikum dan saya nak ucapkan selamat Hari Raya dan saya ingin memohon maaf kepada kedua ibu bapa saya yang berada di jauh Perlis, Indra Kayangan dan juga kepada isteri saya minta maaf dan juga kepada sahabat-sahabat semua yang mengenali diri saya. Saya ingin juga rasa macam sedih juga kepada isteri saya sebab dia sudah kehilangan kedua ibu bapa. Ya, betul. Saya amat rasa sedih. Dan tak akhir sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan 00. Terima kasih.
Okey, saya untuk tahun ni pertama kalinya saya beraya tanpa ayah saya kan, sebab ayah saya pergi dalam bulan 12 hari tu kan. Tinggallah ibu saya kan. Semoga kita doakan dia dirahmati dan ditempatkan di syurga insya-Allah. Tahun ni saya akan beraya bersama abang dan mak-mak saya. Okey, saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin sebab saya yang bongsu kan. Dia nakal sikit. Abang-abang semua saya minta maaf banyak-banyak kan. Lepas tu pada kawan-kawan saya minta maaf zahir batin. Kalau ada terkasar bahasa ke, silap kata ke, bergurau apa semua. Selamat hari raya. Selamat hari raya kepada sahabat-sahabat saya kat sini. Saya nikmatin perjalanan kita walaupun dah 20 tahun lebih, masih lagi jauh, alhamdulillah. Dan saya nak minta maaf kepada ayah dan mama, mak dan abah mertua saya, isteri saya, anak-anak. Semoga raya kali ini akan membawa kenangan lebih indah untuk akan datang. Biasalah kita kadang-kadang apa yang kita rancang tu semua tak dapat, tapi apa yang Allah beri tu adalah yang terbaik untuk kita mungkin. Dan mungkin tak dapat raya kat kampung, raya kat mana kita ada pun, kat situlah kita cuba jadikan dia yang paling best lah. Jangan masa tu macam alamak tak dapat ni lah, tak dapat tu lah. Sebab semua benda yang kita nak tak kita dapat. Tak semua benda yang kita nak kita akan dapat. So maaf zahir batin, harap-harap semuanya sukses insya-Allah. Selamat raya. Baik, itu dia tadi ucapan-ucapan raya dari brother-brother pesawat kita. Sedih pula Sedih pula. Aduh. Sedih pula. Tapi ya kan, apa dalam pada kita bergembira di hari raya, janganlah kita lupa pada yang dah tiada kan. Dan untuk yang dah tiada, kita sama-sama doakan Al-Fatihah untuk mereka. Dan malam ini guys, kita nak sambung persembahan terakhir dengan brother-brother pesawat kita. Last abang, ucapan terakhir untuk peminat. Sebelum tu, hari ni kita nampak handsome dan bergaya. Ya tu, semua cekak kita dah usang. perform, kita semua dah dengan stylo macam datuk-datuk kan. Ya, hasilnya yang sangat premium. Terima kasih banyak kepada Fortina Eksklusif telah menaja baju Melayu kami yang sememangnya smart dan memudahkan kami untuk melompat-lompat. Tadi kalau kau tengok pun tak ada rasa macam, tak ada rasa kekok lah, selesa lah. Itulah Fortina Eksklusif korang boleh dapatkan di pasaran. Dan selamat Hari Raya kepada fans-fans passengers pesawat. Teruskan sokong kami insyaAllah. Terima kasih kepada Surya, terima kasih kepada Isyad dan kru-kru penerbitan semua. InsyaAllah kita akan tour bersama. Mungkin Surya akan bawa pesawat tour bersama dengan album Flight Mode dan kita jumpa di sana. Okey, terima kasih kepada brother-brother pesawat kita. Terima kasih. Yang handsome, kacak-kacak belaka. Dan tak lupa juga kita nak terima kasih kat sponsor kita. Renjana Catering. Kan? Sampai licin tu fikir hujung. Memang sedap lah, memang sedap. Jadi dibawakan oleh Renjana Catering. Dan juga kita nak ucapkan kepada pendengar Surya semua, selamat memandu, hati-hati di jalan raya. Terimalah persembahan terakhir dari pesawat. Selamat Hari Raya di Jamming Malam Raya Surya Music dan Jiwa. Assalamualaikum, saya mewakili band pesawat dan kawan-kawan saya ni ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin yang korang yang terbang tu, berhati-hatilah di udara. Kita jumpa nanti, insya-Allah. Dan dengarkan Selamat Hari Raya pesawat version cover Ahmad Jais. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, bersuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, bersuci hening dosa. Seruan kita untuk semua, selamat, selamat, selamat Hari Raya.
mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua, selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat Hari